corpus luteus cyst, saya macam tak faham lagi. Setiap masa memang saiz dia macam tu ke, ataupun dia ada fasa-fasa di mana dia akan membesar, dia akan mengecil? Apa function dia sebenarnya dalam ovari kita? Ini perubahan yang berlaku selepas telur keluar daripada permukaan ovari. Ya, lepas telur keluar, terbentuk corpus luteus cyst. Tapi selalunya dia kecil je, tak ada masalah. Tapi ada orang dia jadi besar sikit, dan bila jadi besar ada pula yang pecah. Bila pecah ada yang berdarah. Yang ni yang jadi masalah. Tapi ini masalah yang sementara lah. Ya. Kalau kita dah rawat, mungkin kita boleh guna ubat-ubatan. Kalau pasien ada sakit, dan kalau lagi teruk lagi kan, guna ubat pun tak okey, sakitnya berterusan, mungkin kita kena buat laparoscopic surgery lah. Kita intai tengok kat dalam kenapa masih sakit, mungkin ada pendarahan berlaku ke. Ya? Laparoscopic surgery ni dia macam masukkan kamera ke sahaja? Cucuk kamera je lah, dia tak perlu bedah. Kita akan buat lubang yang kecil dekat kawasan pusat dan kita masukkan kamera dan kita tengok di dalam pelvis tu apa yang berlaku. Kalau ada ovarian cyst pecah ke, ya, corpus luteus cyst pecah ke, kita boleh buat operation lah untuk kalau ada bleeding, kita boleh stopkan bleeding tu, ya, dan kita boleh bersihkan kawasan tu supaya dah tak sakit lagi lepas tu.